Assalamualaikum. Selamat petang kawan-kawan. Selamat petang kepada warga Malaysia ni. Salam hari ni. Saya nak minta tolong orang ramai dekat luar sana. Minta TV3 tolong siarkan gambar video ni. Ada lembu yang putih-putih tumpuk atas belakang tu, kedai tu, dengan yang colour putih yang tampung dekat kaki tu, dengan yang coklat tu hilang daripada grup ni, kena curi dengan kelompok ni, kelompok pencuri lembu dekat Lempah Hilir ni lah. Saya dilarang untuk berjumpa dengan dia orang ni. Sebab hari tu berjumpa dengan dia orang ni pukul saya, mencederakan saya. Ni ada perempuan ni, isteri kepada suspek ni, yang buat cerita ada laki dia apa, suami dia ke apa benda ke, dia ada kelompok bela lembu apa benda dekat sini. Saya tahu saya budak Yusri tu apa benda halang tu dengan kelompok dia yang curi lembu dekat sini ni, daripada zaman sekolah dia orang sekolah menengah ni memang tak ada bela lembu. Memang tak pernah bawa lembu. Yang putih tu yang tanduk panjang tu kan, yang masuk dalam TV baru ni kan. Yang macam muka putih tu yang tengah makan. Ada tampung-tampung atas kepala baru, jantan. Macam ni, yang kuning ni warna coklat, lepas tu warna cerah sikit. Macam ni pun tak ada. Bentuk macam ni, tanduk panjang tanduk dia. Sini pun tak ada jantan. Yang jantan tak ada tanduk pun ada 2-3 ekor pun tak ada. Saya nak minta orang veterina dengan orang yang melakukan korban tahun ni, lembu-lembu yang ada dia orang nak korban tu, tolong ambil gambar. Lepas tu bagi tahu dekat balai polis yang terdekat. Kita nak kerjasama semua pihak yang ada melakukan ibadah korban tahun ni kan. Kita nak tangkap dia orang ni. Kita nak sumbatkan dalam penjara. Supaya haiwan-haiwan ternakan apa benda, keselamatan kampung, keselamatan orang lain, makanan halal tu terjamin. Kita nak minta veterina, orang-orang masjid, kelompok-kelompok dekat masjid, kelompok-kelompok yang siapa-siapa saja yang terlibat dengan ibadah korban ni, yang ada beli lembu jantan apa benda, yang terlibat dengan aktiviti peternakan lembu dia apa benda ke, tolong bagi kerjasama pada saya. Kita nak tangkap dia, tangkap kelompok ni kan. Saya pun pelik juga atas dakwaan dia kata saya pula yang suruh jaga lembu, padahal dia memukul kita apa benda, mencederakan kita. Lepas tu dia bagi duduk dekat kita. Kita kena berdiamkan diri dekat situ dan hanya ikut arahan polis lah. Walaupun kita ni pegawai polis kat situ, dia nak kena curi barang-barang kita, dia nak kena curikan baju kita pula lepas pada tu. Lepas dia kena tangkap apa dakwaan, atas dakwaan curi lembu tu tadi kan. Kelompok curi lembu ni dia ada sedikit dia. Dia ada secara skema dia. Cara dia melakukan jenayah terancang tadi tu, kumpulan ni. Dia dilindungi oleh satu persatuan NGO yang kuat kuat NGO ni. Okey. Saya nak minta kerjasama daripada tuan-tuan puan-puan dekat luar sana, veterina, Jawatan Veterina Malaysia, ahli karya-karya masjid di luar sana yang melakukan korban, baik individu ataupun berpasukan ke, berkumpulan ke, tolong ambil gambar yang tumpuk-tumpuk tu. Nanti saya tunjuk yang mana satu, kita siarkan kat mana-mana media, sosial media ni kan. Kita tengok dekat mana dia orang dapatkan bekalan tu. Kita minta kerjasama menyeluruh daripada seluruh orang yang ada dekat Malaysia ni. Kita nak tangkap dia ni. Kita nak tangkap dia. Tolong bagi kerjasama. Tolong kita jaga kesucian agama kita. Yang kumpulan lama lah. Kalau yang jenis kumpulan baru, agama yang baru, sistem baru ni, tak faham juga saya pun. Adalah sistem baru ni dekat kawasan saya ni, sistem baru dia. Dia main-main pakai tunjuk-tunjuk, pakai sembang-sembang kedai kopi je. Dia pula letak harga, dia pula ambil, kita pula tengah-tengah. Kita pula kena fitnah. Dia agama baru dia, sistem baru dia dekat situ. Yang Syahri kata Angah dia ada lembu kat sebelah mana. Sejak dia rompok dia dengan Syah Abdullah tu rompok ke macam mana? Dia buat cerita dekat SUK tu apa benda dekat balai polis tu. Saya nak minta dia bank nama pegawai bank Kadar Zainizam Syahri ni, benda Syah ni, nak minta nama pegawai bank. Tolong sebut nama pegawai bank tu. Bank dekat mana kau bayar bawa balik lembu yang dia beli lembu sekarang ni dekat bawah. Kumpulan-kumpulan anak Pak Ngoh ni dekat mana? Tolong sebut je. Bank dekat mana, juru kaunter tu.
Saya pun ada bagi satu surat pengenalan. Okey kawan-kawan, boleh tak dekat luar sana kita bekerjasama tangkap dia orang ni. Okey, InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insyaAllah.